Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mengapa manusia perlu berfikir? Kerana berfikir ialah tanda manusia hidup dengan tujuan. Al-Quran berkali-kali mengajak manusia supaya menggunakan akal, memerhati alam, menilai kehidupan dan mengambil pengajaran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Apakah kamu tidak berfikir?" Ayat ini menunjukkan bahawa Islam bukan agama ikut-ikutan, tetapi agama yang membina minda, hikmah dan kesedaran. Berfikir gaya Qurani bermaksud kita berfikir dengan iman, ilmu dan akhlak. Bukan sekadar pandai bercakap, tetapi mampu membuat keputusan yang benar. Bukan sekadar melihat masalah, tetapi mencari solusi yang membawa manfaat. Apabila manusia tidak mahu berfikir, mereka mudah terpengaruh, cepat menghukum dan hilang arah hidup. Tetapi apabila akal dipandu wahyu, lahirlah insan yang tenang, matang dan bijaksana. Jadilah manusia yang suka membaca, menilai dan berfikir secara Qurani. Kerana akal yang dipandu Al-Quran mampu mengubah kehidupan dan membina peradaban. Pernahkah kita berfikir mengapa Al-Quran sering mengajak manusia melihat alam? Gunung yang teguh bukan sekadar batu. Ia tanda kekuatan dan kestabilan ciptaan Allah. Hujan yang turun dari langit bukan sekadar air. Ia membawa kehidupan, rezeki dan rahmat kepada bumi. Tumbuhan yang tumbuh menghijau, mengajar kita tentang proses, kesabaran dan pertumbuhan diri. Dan lautan yang luas, menyimpan rahsia ilmu yang tidak terhitung banyaknya. Berfikir gaya Qurani ialah melihat alam dengan mata hati. Bukan hanya melihat, tetapi mengambil ibrah. Bukan hanya mendengar, tetapi memahami hikmah. Al-Quran membentuk manusia yang berfikir, merenung dan mensyukuri nikmat Allah, kerana setiap ciptaan di langit dan bumi adalah tanda kebesarannya bagi orang yang berakal.